Penipu ni dia memang menggunakan masa. Tak boleh nak sekejap nak ke? Tak boleh. Nombor satu, kalau akan datang ini ada apa-apa urusan dengan apa-apa kumpulan yang menelpon atau menghubungi, yang terbaik nombor satu, jangan buat keputusan segera. Penipu ni dia memang menggunakan masa. Tak boleh nak sekejap nak ke? Tak boleh. Jangan buat keputusan segera. Jangan juga tidak bertanya kat saudara ke kawan ke ataupun polis sendiri dengan panggilan tu, faham tak? Maknanya kata okey, saya ada kereta nak jual. Saya nak kereta ni saya tengah cari kereta. Kena bayar sekarang. Tak boleh macam tu. Kata tunggu saya nak check dulu, contohnya begitu. Jangan dikejar dengan masa. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.